An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balawat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah rawahu Tirmidzi rahmatullah wa qala haditsun hasan. Terjemahan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku akan mengampuni dosa-dosa engkau walau banyak sekalipun dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya dosa engkau begitu banyak sehingga mencecah langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku mengampunkan dosa engkau. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan memberikan kepada engkau sepenuh itu juga pengampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ruang yang diberikan ini sama-sama kita dapat mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berpeluang untuk mendalami salah satu hadis yang sangat penting dalam hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis ke-42 yang bertajuk mengharapkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bersama kita pada hari ini seorang ustaz yang sangat disegani dan disayangi oleh warga SK Pina Tunggal, iaitu Ustaz Faizal. InsyaAllah hari ini kita akan dengar sedikit sebanyak perkongsian daripada Ustaz mengenai hadis yang ke-42 ini. Baiklah Ustaz, tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan beberapa soalan kepada Ustaz. Boleh Ustaz? InsyaAllah saya cuba. Okey, baik. Baik Ustaz, jadi dalam makna hadis saya ada terbaca, walaupun dosa sepenuh isi bumi, Allah tetap mengampunkan dosanya jika dia ikhlas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, bolehkah Ustaz huraikan maksud hadis ini dengan lebih jelas? Apa pandangan Ustaz? Baik, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih. Pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakil maut wa hamlatil arsh wa ala al malaikati ajma'in wa ala al awliya'i was salihin wa ala jami'i ibadikal mu'minin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka, amin. Amma ba'du.
Pertama dan selamanya, marilah saya dan kita semua memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sudah pasti dengan izin, riayah, inayah, hidayah, pilihan daripada Allah jua, kita semua berada pada saat dan ketika ini untuk meneruskan ketaatan di samping Allah memberikan kesihatan, kekuatan untuk kita terus melakukan ketaatan dalam usia sisa berbaki dalam umur kita, insya-Allah. Pertama sekali saya merakamkan terima kasih kepada Al-Fadil sahabat saya Ustaz Hasif selaku moderator pada kali ini. Alhamdulillah, seterusnya kepada semualah penonton-penonton, sidang penonton sekalian. Jadi sama-samalah kita mentadabbur ataupun kita sama-sama mengamati kalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diajukan sebentar tadi oleh Al-Fadil Ustaz Hasif, hadis daripada himpunan hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah. Jadi hadisnya yang bertajuk mengharapkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pun telah menggegar dan menggeletarkan seluruh anggota kita. Tajuk yang memang semua manusia dan semua umat dan juga hamba Allah mendambakan tajuk ni, iaitu berkenaan dengan pengampunan. Dalam bentuk kita sentiasa dianjurkan beristighfar kepada Allah senantiasa. Yang disebut sebagai kita ni manusia sudah pasti takkan terlepas, takkan bebas daripada melakukan dosa. Sama ada dosa mulut, dosa lidah, dosa seluruh anggota, dosa hati dan sebagainya. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa, banyak di sini boleh kita rujuk. Dalam Al-Quran sendiri disebut, dalam hadis baginda Nabi sendiri disebut banyak berkenaan dengan anjuran dan saranan supaya kita sentiasa kembali kepada Allah, yakni istighfar. Secara ringkasnya istighfar. Kembali kepada Allah, bukan kembali kepada makhluk, bukan kembali kepada dunia, bukan kembali kepada benda yang sia-sia. Yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah ialah kita semua hamba-hambanya dan juga umat baginda Nabi. Tak kira kecil, besar, jawatan dan sebagainya, kita perlu kembali istighfar kepada Allah. Sebagaimana orang tua-tua ada selalu sebut Ustaz Asif. Kadang-kadang orang tua-tua kita ni, dia punya kalam, perkataan mereka ni terlalu mendalam. Kadang-kadang kita balik rumah, kita terfikir. Kita merenung sejenak dan kita fikir apa yang disebutkan oleh kalam tutup guru, alim ulama kita, para asatizah, orang yang lebih tua, yang lebih dewasa, lebih matang dalam kehidupan mereka. Dia kata kepada kita, anak-anak, kalau nak berubah, kita kena kembali kepada Allah. Seolah-olah dia kata, kita nak mendirikan, nak bina rumah di atas tapak yang kukuh. Maksud kata, binalah rumah kediaman kita di atas tapak yang konkret. Contoh saya tanya Ustaz Asif, kalau kita bina rumah di tengah bendang, apa akan terjadi? Mungkin rumah tu akan roboh, tak kukuh dia punya tapak binaan. Begitu juga kalau kita nak mendirikan rumah di tepi pantai, di atas tanah berpasir, maka kita bimbang dan khawatir tapak itu tidak kukuh dan teguh. Bimbang suatu hari dia akan jatuh runtuh setembah bumi. Jadi begitulah konsep istighfar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kalau boleh kita kongsikan, ambil berkat dengan kalam yang mulia Nabi Muhammad, hadis 42 yang telah disusun oleh Imam Nawawi. Hadisnya agak panjang, namun cuba kita ringkaskan dan cuba kita mengambil istifadah ataupun mengambil faedah dan manfaat. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khotaya thumma laqitani la tushrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni jelas
memberi indikator, memberi isyarat yang jelas kepada kita semua umat Islam, tak kira di mana jua berada di atas pelosok muka bumi ini, bahawasanya Allah memberi galakan kepada kita melalui lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bacakan sebentar tadi yang memberi maksud mafhumnya, wahai anak Adam, kita semualah, sesungguhnya jika engkau memohon dan mengharap kepadaku, yakni memohon keampunan istighfar kepada Allah, kata Allah, nescaya aku akan ampuni dosa-dosamu yang lalu dan silam, dan aku tidak peduli dan hiraukan. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa kalian sampai ke awan langit yang tinggi, kemudian engkau dekat memohon ampun istighfar kepadaku, kata Allah lagi, nescaya aku mengampunimu dan aku tidak hirau dan peduli. Wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh isi bumi, dan kamu menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan, tidak mensyirik kepada Allah dengan sesuatu pun, nescaya kata Allah, aku datangkan untukmu keampunan sepenuh seisi bumi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi hadis ni hadis hasan. Jadi Masya Allah Ustaz Asif. Ya, Ustaz. Di awal mukadimah kita ni, kita baca hadis ni sudah memadai, menunjukkan betapa tinggi kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, rahimnya Allah, dengan mendatangkan, mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umat dia yang banyak melakukan dosa dan digelar sebagai pendosa. Kalau kita dekat dan rapat dan akrab memohon keampunan kepada Allah dengan cara kita memperbanyakkan istighfar, insya-Allah Allah tak hirau dan peduli. Sebagaimana hadis yang kita kongsi sebentar tadi, Allah mudah memaafkan, mengampunkan seluruh dosa kita, walaupun dosa kita sebesar seluas isi bumi, seluas pantai lautan, sebanyak buih di lautan dan sebagainya. Bagi Allah mudah saja. Yang Allah pelik kita yang degil dan sombong, yang tak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir untuk pusingan yang pertama ni, bolehlah saya simpulkan dengan bahasa mudah, bahasa kita, ibarat handphone lah. Kita pegang handphone, Ustaz Asif pun ada handphone. Handphone kita kadang-kadang dia jadi hang, dia jadi berat. Rupa-rupanya kita lupa nak cuci, nak clean dia punya ni, dia punya storage dia dan apa-apa app di dalamnya. Begitulah hati kita. Seingat saya, kata ulama Rabbani, seorang tokoh ulama yang hebat, ulama sufi, almarhum Al-Imam Ibnu Atta-Allah As-Sakandari. Ibnu Atta'illah As-Sakandari, seorang ulama yang hebat yang mengarang pelbagai jenis karya kitab, antaranya kitab Tajul Urus, kitab hikam. Dia pernah menyebutkan istighfar ni ibaratnya, secara ringkasnya saya olah sikit, ibaratnya kita beli periuk masak kan di dapur. Periuk ni kalau kita cuci setiap kali kita guna, pasti dia akan bersih luar dan dalam. Tapi malangnya kalau kita cuci di dalam saja, tanpa kita membersihkan, cuci di luar bahagian, di bahagian luarnya, kalau kita dibiarkan lama-kelamaan, bayangkan kalau setahun, sebulan, 2 bulan, apa akan jadi pada periuk itu? Akan hitam. Begitulah hati kita. Hati kita kalau boleh, setiap masa, setiap waktu, setiap sehari, jangan tunggu setahun sekali, jangan tunggu awal Ramadan, jangan tunggu bulan Ramadan, jangan tunggu nisfu Sya'ban baru kita nak istighfar. Istighfar ni kembali dalam bahasa yang mudah, an-nadmu, menyesal. Setiap hari kita istighfar kepada Allah. Jadi saya rasa kira-kira untuk pusingan pertama ni, saya rasa setakat itulah sekadar kemampuan saya. Mudah-mudahan ada manfaat bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang sangat jelas. Baik, jadi apa yang kita nampak tadi, kita manusia ni perlulah banyakkan beristighfar. Ya. Walaupun dosa kita seluas lautan, nescaya Allah tetap ampuni kita, betul tak? Ya, ya. Baik. Soalan yang seterusnya. Jadi antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini, iaitu keampunan Allah mengatasi kemurkaannya. Baiklah Ustaz, bolehkah Ustaz jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kita sebagai manusia boleh mengamalkan konsep ini dalam kehidupan seharian? Silakan Ustaz, insya-Allah. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Fadil Ustaz Hasif. Soalan makin masuk round yang kedua ni agak mencabar. Jadi saya cubalah, kalau saya salah tolong maafkan saya, tolong perbetulkan saya.
Jadi sebagaimana yang diterangkan, ditanyakan, diajukan soalan sebentar tadi, bagaimanakah kita boleh mengamalkan konsep keampunan Allah. Jadi jelas dan nyata. Kalau kita amati dan kita telusuri dalam kitab suci Al-Quran sendiri, dalam hadis-hadis baginda Nabi, terlalu banyak yang dibentang, yang diterangkan kepada kita, amalan-amalan yang boleh kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan kita untuk menjadikan iman yang sahih, amal yang saleh. Banyak amalan-amalan yang telah disediakan, dibentangkan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim dan juga melalui lisan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di konsep keampunan Allah ni mudah saja. Sebagaimana yang kita buat dah setiap hari, amalan-amalan yang telah dilakukan oleh masyarakat kita. Setiap pagi sampai kita kembali kepada bilik tidur, kita lena kembali, bermula kita bangun awal pagi. Semua amalan ni disebut sebagai al-istighfarat. Amalan-amalan ni merupakan amalan pengampunan. Sedar atau tidak sedar, setiap hari kita telah melakukan amalan tersebut. Contohnya, ada di kalangan kita yang selalu melazimi solat duha, solat sunat duha. Solat sunat duha juga disebut sebagai amalan mendapatkan pengampunan Allah yang mudah. Ada yang solat sunat duha 2 rakaat, sebanyaknya 12 rakaat, silakan lakukan. Semua ini disebut sebagai amalan yang mudah dan dekat. Kita nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi amalan kita bangun tidur baca doa, amalan pakai pakaian dengan doanya, doa yang diajarkan oleh Nabi. Amalan macam mana kita masuk masjid, semua tu telah diterangkan, telah dikongsikan, diajarkan oleh baginda Nabi melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah. Cuma tinggal lagi kita lah manusia ni, hamba dan juga umat baginda Nabi, untuk terus melakukan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ada di kalangan kita yang Allah bagi sihat tapi tak mau melakukan amalan tersebut. Ada di kalangan kita yang uzur, orang tua, kita tengok orang veteran, kita malu kepada mereka, bahkan mereka istiqamah dalam melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan juga disebut oleh baginda Nabi. Bahkan disebut amalan-amalan yang boleh mengundang keampunan Allah ni banyak disebut oleh baginda Nabi melalui istighfar Nabi Muhammad banyak. Antaranya Sayyidul Istighfar, doa seharian yang kita baca selepas seusai solat, doa wirid, zikir-zikir, semua tu datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi ada sebut kepada kita dalam hadis baginda Nabi yang berbunyi, sabdaan baginda, kullu bani adama khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni biasa kita dengar. Kita bersera dan familiar dengan hadis ni sejak kecil lagi, sejak di bangku sekolah. Bermaksud Nabi bersabda, setiap anak Adam, semua kita tak terlepas, pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali bertaubat atas segala kesalahan dan kesilapan yang lalu. Dan dikuatkan lagi, Allah sendiri sebut bagi jaminan kepada mereka di kalangan hamba-hambanya yang selalu, yang dekat dan suka mengamalkan istighfar, mencari pengampunan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, banyak huraian-huraian, rujukan-rujukan dalam Al-Quran, terlalu banyak kalau kita nak kongsikan. Banyak sekali. Antaranya Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maksudnya Allah berfirman, sehingga aku berkata kepada mereka, mintalah, mohonlah keampunan, istighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah, dia Maha Pengampun. Jadi ayat ni jelas. Allah suka, Allah panggil kita, Allah seru dan lambai kita supaya kita sentiasa mohon keampunan kepada Allah senantiasa. Sebagaimana disebut, dikuatkan lagi oleh sabda Nabi yang berbunyi, banyak sekali kalau kita nak simpulkan konsep amalan istighfar keampunan Allah ni. Nabi sebut kepada kita hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang berbunyi, at-taibu habibullah wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya,
Kata Nabi, sabda Nabi, seseorang yang melakukan taubat, yakni kembali dia menyesal, dia an-nadmu, dia insaf betul-betul dosa-dosa yang silam, dosa perkataan lidah lisan dia, dosa perlakuan, perkataan, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya. Orang yang melakukan taubat adalah kekasih Allah, kata Nabi. Seseorang yang bertaubat atas segala dosa yang telah dilakukan, seolah-olah, kata Nabi, seperti seseorang yang tiada baginya dosa. Mana kata dia bersih, dikembali kepada fitrah. Dan banyak lagi lah Allah berfirman kepada kita, terlalu banyak ayat-ayat berkenaan dengan Allah bagi suruh kita minta ampun, istighfar. Dalam surah An-Nur pun ada banyak lagi ayat-ayat yang surah yang lainnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maksud dan mafhumnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu mendapat kejayaan dan kemenangan. Jadi di sana dikuatkan lagi oleh istighfar Nabi. Nabi sebut istighfar, astaghfirullah. Ada sekarang ni orang bernasyid kan. Ada sekarang ni istighfar lah bentuk lagu pun tidak ada masalah, sebab sahabat Nabi pun ada di kalangan sahabat yang menjadikan mereka sebagai penghibur kepada Nabi. Ada di kalangan anak-anak murid kita istighfar setiap pagi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya minta maaf sebab suara saya batuk 2-3 hari ni. Kalau tidak saya akan teruskan lagi lagu ni. Dan banyaklah istighfar yang dilakukan oleh amalan-amalan umat Nabi, yang mana istighfar ni sebenarnya bukan rekaan ulama Melayu, tapi datang yang diambil daripada sabda hadis-hadis Nabi SAW, seperti tasbih kifarah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma firli, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhirnya. Semua tu ialah konsep yang boleh kita laku dan amalkan untuk kita mengamalkan yang disebut sebagai amalan istighfar. Mohon keampunan kepada Allah dengan cara kita memperbanyakkan istighfar daripada Nabi, dan juga memohon keampunan dengan taubat nasuha. Yang disebut di sini syarat-syarat taubat, kalau boleh kita kongsikan. Ada setengah disebut rukun taubat. Bukan sekadar sedap sebut di mulut. Dia perlu ada 3 dan 4 elemen antaranya disebutkan. Kita menyesal kesalahan ataupun dosa-dosa kita yang lalu, maka kita bertaubat, kita menyesal sungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun. Dan juga pada masa sekarang pasti kita melakukan dosa. Tambah hari ini kan, zaman sekarang banyak kita tengok dosa. Mata kita tak terjaga, telinga kita tak terpelihara. Maka kita juga dianjurkan supaya bertaubat untuk masa sekarang ni. Dan juga untuk masa akan datang, sudah pasti kita manusia yang lemah, yang bukan maksum, yang pasti melakukan dosa dan noda. Dosa-dosa akan datang, pasti kita juga akan terjebak. Maka kita juga dianjurkan sentiasa bertaubat untuk masa akan datang. Dan yang ditambah di akhirnya, kalau dosa-dosa yang melibatkan dengan Allah, Allah sebut dengan mudah, Allah akan ampunkan kita. Dosa-dosa yang lalu, dosa kecil, kita tak jaga mata dan sebagainya, Allah mudah ampunkan kita. Tapi kalau dosa melibatkan makhluk, yang ni yang kita takut, yang terakhirnya, dosa yang melibatkan makhluk. Kalau selama ni kita pernah terhutang, pinjam barang, duit dan sebagainya, perlu dan wajib pada diri kita untuk berjumpa dan bertemu pada mereka yang kita lakukan hutang dan pinjam barang dan sebagainya. Kalau dah mati, kita jumpa warisnya. Yang ni yang agak sukar dan susah, kan? Ataupun dosa kita pernah kata dekat sahabat kita, dosa kita fitnah. Yang ni yang kita bimbang, dosa melibatkan manusia dan makhluk, kita bimbang Allah tak ampunkan selagi mana kita tak bertemu dengan makhluk tersebut atau manusia saudara kita yang pernah kita lakukan kesalahan dengan dia. Maka kita perlu terlebih utama berjumpa dan bertemu untuk mohon ataupun memulangkan pinjaman ataupun duit yang kita hutang dan sebagainya. Barulah keampunan Allah akan menyusul untuk kita mendapat keampunan yang sebenarnya. Kalau dengan Allah mudah, Allah ampunkan, sebagaimana yang kita kongsikan sebentar tadi dalam firman Allah dan juga hadis Nabi SAW. Jadi saya rasa cukup setakat itu, dah panjang lebar. Minta maaf, minta ampun, tersalah bahasa, terkasar bahasa dan sebagainya. Itu saja. Okay, baik Ustaz. Terima kasih atas pendapat berkaitan dengan soalan yang kedua. Jadi kita boleh nampak banyak sebenarnya amalan yang kita boleh lakukan tanpa sedar untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tunggu kita sahaja untuk melaksanakannya. Maksud diri saya yang bercakap lah. Saya bercakap saja. Kadang-kadang saya perlu juga lebih baik daripada orang yang mendengar. Sama-sama kita perbaiki diri. Okey, baik.
Seterusnya, Ustaz, saya nak tanya soalan yang terakhirlah untuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, ini kita lihat dalam konteks sebagai seorang murid. Jadi, salah satu cara untuk menghayati hadis ini ialah dengan sentiasa beristighfar dan berusaha meninggalkan dosa. Baiklah Ustaz, bagaimana seorang murid boleh mengamalkan hadis ini dalam kehidupan mereka, khususnya dalam menghadapi cabaran sebagai pelajar di zaman kini? Jadi apa pendapat Ustaz? Silakan Ustaz. InsyaAllah. Baik, saya cuba. Bismillah. Soalan saya sekira soalan yang terakhir, saya pun berasa agak panjang dah perbincangan ataupun podcast kita santai-santai saja. Kita serius-serius lalu, senyum bila perlu lah, sambil menunggu waktu berbuka. Jadi berbalik pada soalan yang diajukan oleh saudara Ustaz Hasif sebentar tadi, bagaimanakah murid ataupun lebih tepat lagi kita semualah, murid kalau sekolah rendah, kalau pelajar sekolah menengah, kalau student tu peringkat kolej dan universiti, boleh mengamalkan konsep hadis yang kita kongsikan sebentar tadi, hadis yang ke-42, yang ni hadis yang memang Allah bagi motivasi, Allah bagi inspirasi supaya kita sentiasa memohon keampunan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, istighfar ni kalau boleh tidak ada masa, kalau boleh setiap masa. Jangan tunggu setahun sekali, jangan tunggu tahun baru, jangan tunggu nisfu Sya'ban, jangan tunggu malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Kalau boleh setiap masa kita sentiasa renewkan istighfar kita kepada Allah. Berbalik pada persoalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi, bagaimanakah murid boleh mengamalkan konsep hadis yang kita kongsikan sebentar tadi di zaman yang serba mencabar, zaman yang penuh yang disebut sebagai zaman penuh dengan cabaran, zaman yang disebut sebagai penuh dengan tribulasi, mihnah, fitan dan fitnah yang menyerang umat Islam, tak terlepas anak-anak kecil, anak-anak murid kita daripada depan, belakang, atas, bawah dan sebagainya. Zaman yang disebut zaman mencabar. InsyaAllah ada solusi, ada jawapannya. Yang boleh saya simpulkan dengan ruang masa yang ada keterbatasan waktu ni, yang saya boleh simpulkan, kalau boleh kita berada di zaman, di era apa sekalipun, kalau boleh kita jangan tinggal 3 amalan utama. Sudah pasti yang pertama sekali, kita kena hiasi diri kita, semualah murid-murid, iaitu kita kena hiasi dengan pakaian dan juga perhiasan akhlak. Akhlak maksud di sini akhlak terpuji, akhlak mahmudi, akhlak mahmudah, semualah dalam segenap urusan kehidupan kita, terutamanya murid-murid kita. Akhlak macam mana menghormati guru, akhlak dengan rakan-rakan, akhlak di dalam darjah dan sebagainya. Kalau saya nak kongsikan panjang. Pertama sekali boleh saya ringkaskan akhlak. Kalau boleh kita semualah, termasuk guru-guru, rakan sekerja, waris, ibu ayah, penjaga dan semuanya kena mainkan peranan sederak dan senada supaya kita sentiasa kempen, supaya kita sentiasa naik taraf dan juga upgrade kita punya akhlak. Kalau boleh akhlak, kalau kita ikut contoh, akhlak yang terbaik ialah akhlak baginda Nabi, insan tauladan sepanjang zaman. Akhlak, semua akhlak yang terbaik, akhlak di rumah, akhlak dengan pengawal keselamatan, semualah akhlak. Yang keduanya yang boleh kita amalkan untuk konteks murid-murid dan kita semua ialah sudah pasti kita kena mempertingkatkan ilmu pengetahuan kita. Ilmu di sini ilmu khususnya ilmu fardu ain, tauhidnya, akidahnya yang kita belajar di dalam sekolah dan juga kelas kafah, dan juga semua ilmu-ilmu yang berfaedah, ilmu bahasa Melayu, sains, semua itu ilmu Allah. Itu yang kedua, ilmu kena mantapkan, kena memperkasakan, kena menyemarakkan konsep ilmu. Dan sudah pasti yang ketiganya, amalan yang ringkas yang boleh kita simpul dan kumpulkan, iaitu sudah pasti jangan tinggal zikir. Zikirlah seperti mana yang kita kongsikan hadis di awal tadi. Semua istighfar tu zikir daripada baginda Nabi. Zikirlah apa sekalipun jangan tinggal. Zikir subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, selawat kepada baginda Nabi juga zikir. Lakukan. Jangan duk pertikai. Lakukan semua zikir-zikir. Biar zikir itu mendarah dan mendaging dalam tubuh badan kita dan juga anak-anak murid kita. Mudah-mudahan dengan zikir itulah Allah akan jaga dan pelihara kehidupan kita setiap masa sampai hari kiamat, sampai hari kematian kita, insya-Allah. Dan akhir sekali saya nak kongsikan bagaimana besar dan impak, kesan besar dengan dalam tajuk topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu tajuk pengampunan rahmat Allah yang berkisar tentang istighfar.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada kita hadis yang masyhur. Nabi bersabda yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin faraja wa min kulli hammin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai penutupnya, hadis ini cukup jelas memberi isyarat yang begitu terang benderang kepada kita. Dia menjentik dan menyuntik kepada kita betapa pentingnya kita istighfar. Kita memperbanyakkan zikir, semua benda lah berkaitan dengan istighfar ke, zikir, tahlil, tasbih, tahmid dan sebagainya. Mafhumnya Nabi bersabda kepada kita, Nabi bagi tahu jelas, barang siapa yang sentiasa di kalangan umatku membiasakan melazimi dengan istighfar. Nabi bagi jawapan yang jelas, bagi clear. Nescaya Allah akan kurniakan, berikan kelapangan kepadanya dalam kehidupannya, dalam setiap inci kehidupannya. Bagi setiap benda yang sempit diluaskan, kelapangan, diberikan kelapangan kepadanya bagi setiap kesempitan, jalan keluar, penyelesaian bagi setiap kesusahan dan kesukaran, dan diberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tidak dijangka dan disangka. Ini jelas. Nabi bagi jaminan, bagi garantor, bagi doman kepada kita. Kalau kita sentiasa melazimi istighfar, mohon keampunan kepada Allah selalu, insya-Allah segala urusan kehidupan seharian kita akan selesai. Urusan keluarga kita akan selesai. Masalah sosial, masalah akhlak, kebejatan akhlak di sekolah akan selesai dengan kita kembali memperbanyakkan istighfar, zikir kepada Allah. Dan akhir sekali, kalau kita istighfar, zikir semua tadi, kita juga kena pesan kepada diri kita dan juga seluruh anak murid kita dan juga rakan-rakan kita, zikirlah dalam keadaan yang penuh khusyuk, penuh ikhlas. Sebagaimana kita tengok, saya bagi contoh akhir sekali, sebagaimana orang tua-tua selalu pesan kepada saya dan kita semua, kita beribadah kepada Allah kalau boleh kita buat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan serius, dalam keadaan bersungguh-sungguh tekun. Contoh dia mudah saja. Contohnya baju ni. Saya menempah baju ni, baju korporat ni, kepada di sebuah kedai tailor. Jadi Ustaz Hasib bayangkan, kalau tailor tu dia buat cincai, dalam bahasa Kedah sebut, dia buat halabalai, dia buat macam main-main, dia jahit sengit tak betul, sengit sebelah, adakah saya akan bayar upah kepada tailor tersebut? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Begitu juga kita hamba dan juga umat Nabi. Kita buat sebarang ibadat sekalipun, buatlah dalam keadaan ikhlas, serius kepada Allah. Nescaya Allah akan terima dengan penuh keredaan, penuh rahmat, penuh keampunan, penuh kecintaan setiap amalan yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah, dah panjang saya rasa. Kalau ada soalan lagi, mungkin kita punya perbincangan kita, diskusi podcast kita tak jadi podcast, dia akan jadi forum perdana awal Islam. Jadi dia akan jadi drag pada 2 jam. Jadi saya rasa sekadar itu, minta ampun, minta maaf, tersalah bicara, ada yang terasa terkasar bahasa dan sebagainya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jadi untuk menghadapi cabaran pada zaman kini, apa yang Ustaz bagi tahu tadi, jangan tinggalkan 3 amalan, iaitu yang pertama, jaga akhlak, yang kedua, tingkatkan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga, jangan tinggalkan zikir. Perbanyakkan zikir insya-Allah, zikrullah, selawat sekali insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Faizal. Saya begitu juga. Terima kasih kembali kerana sudi menjemput saya yang tak seberapa ini. Allahu akbar. Okey, atas Ustaz sudi berkongsi ilmu pada hari ini bersama dengan penonton-penonton kita yang menonton video pada hari ini. Jadi apa yang dapat kita simpulkan untuk perbincangan kita pada hari ini, hadis ini memberitahu kepada kita bahawasanya hadis ini menceritakan tentang keagungan sifat Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Ya. Baik, jadi dalam hadis ini nak memberi peringatan kepada kita bahawasanya sebesar mana pun dosa hamba-hambanya, nescaya Allah tetap mengampunkannya. Janji dia bertaubat dengan seikhlas hati. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya serta kasih sayang yang tidak terhingga.
Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini dapat kita sama-sama memberikan kesedaran kepada kita bahawasanya luasnya keampunan Allah Subhanahu wa taala serta pentingnya bertaubat dan kembali kepadanya dengan penuh keikhlasan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang sentiasa memohon keampunan dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu saya akhiri sesi kita, insya-Allah Ustaz. Ya, insya-Allah. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.